بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ولو نوى صلاة الكسوف وأطلق هل يهمل على أقلها. Kalau meniak oleh seorang akan semaya kusuf syamsi, kadang-kadang ditukarkan juga kepada kusuf, kepada bulan pun yolo juga ni. Tapi afsah paling sahihnya kusuf li syamsi wal khusuf kha bil kha itu lil qamar, itu hak fasih. Nah, tapi ada juga kadang-kadang digunakan secara inikas, terbalik. Jadi kalau seorang itu dia niat semaya kusuf, mana matahari, wa atlaqa dia itlaq tu tak ada kata nak buat hak sempurna ke, hak aqal qadri sihah ke. Nah, jadi hal yuhmalu ala aqliha. Adakah ditanggungkan dengan niat dia yang dia itlaqkan itu di atas yang paling kurangnya? Makna salatil kusuf. Apa dia? Aqlu wahiyya, iaitu paling kurangnya sekurang-kurangnya semaya kusuf syamsi ataupun khusufil qamar ka sunnati zuhri, ialah seperti semaya zuhur. Jadi kalau dia itlaq begitu, adakah maksudnya kena kepada ditanggungkan di atas aqal qadri, atau ala adnal kamal, ataupun ditanggung di atas hak paling kurang daripada yang kamal. Aqallul qadri li sihhati solah, satu sekurang-kurang qadar bagi nak mengesahkan semaya tu untuk dapat fadilah. Yang kedua, dia ada kamal. Kamal tu pula dia ada aqalul kamal. Aqal adnal kamal. Jadi ada dua dah. Sama ada aqal qadri sihah atau berkifayah, memadai, ataupun sekurang-kurang akmal. Makna sekurang kamal. Wa huwa an yakuna bi ruku'aini
adnal kamal itu, iaitu adnal kamal, letak nama anak boleh jadi adnal kamal. Mana sekore-kore sempurna. Jadi kurang lah sikit makna dia tu, sekore-kore sempurna kita nak, tapi sedap dengar ni. Adnal kamal. Wahwa adnal kamal itu ayakuna biruku'aini. Bahawa adalah dia dengan 2 rokok, walaupun tak panjang sekalipun, tapi 2 rokok dalam satu rakaat itu. Kaya sumaqalu fi salatil witri. Qiyas ialah qiyas bare yang berkata oleh al-fuqaha akan dia akama fi salatil witir, pada semaya witir. Jadi kalau semaya witir itu kena kepada adnal kamal. Jadi adakah di sini macam itu juga? Annahu mukhayyarum. Di sana tu pada salatil witir, bahasanya seorang itu diberi pilihan bainal aqalli wa ghairih. Kalau dia qasa, makna dia niat semata-mata semaya witir, jadi diberi pilih sama ada dia nak melakukan hak paling kurang, tapi jadi sah dapat adalah fadilah dia lainnya lain daripada al-aqal. Jadi kalau di sini pun kalau qiyas kau juga balas tu lah. Ayyakuna huna kadzalika, bahawa adalah musallizat ni huna di sini fi salatil kusuf kadzalika, seperti demikian itulah. Seperti makna ma qaluhu fi salatil witri, makna annahu mukhayyarun bainal aqalli wa ghairihi. Jadi kadzalika annahu mukhayyarun, dia beri pilihan, boleh nak pilih hak molek kau ataupun hak kurang. Walam araman dzakarahu, kata musannaf kita, maknanya saya tidak melihat siapa-siapa dia menyebut akan hadza ni. Tapi tak apalah, saya sebutlah orang lain dalam kitab-kitab orang lain tu saya tak jumpa dia sebut tentang perkara ni, bila seorang tu dia niat semaya gerhana dan dia itlaq. Jadi kena hak mana, tanggung hak mana Kalau wa tusannul jama'atu fiha lilittiba' kama fi sahihaini, dan disunatkan berjemaah padanya pada salatil khusuf. Limadha? Kerana apa? Lilittiba', kerana mengikut Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut tu ikut perbuatan Nabi. Kama Nabi tak ada suruh, tapi kerana sahabat duk tengok Nabi duk buat tu, pakat duk buat belakang, dan akhirnya sampailah ittiba' itu kepada kita. Kama fi sahihaini, sebagaimana dalam sahihaini Bukhari Muslim. Ada perbuatan nabinya, sahabat meriwayatkan perbuatan Nabi semaya berjemaah khusuf li syamsi dan khusuf lil qamari. Wa tusannu lil munfaridi, dan disunatkan bagi munfarid, orang semaya sendirian, semaya gerhana matahari bulan ni secara sendirian. Wal abdi, dan juga hamba. Wal mar'ati, dan juga perempuan. Wal musafir, dan orang musafir. Kama fil majmu', sebagaimana di dalam kitab majmu' lah. Jadi tusannu al jamaah juga bagi orang semaya munfarid, mana sunatnya dia berjemaah. Tu. Jadi wal abdi wal mar'a wal musafir, tu samalah. Tu. Wa tusannu lin nisa'i ghairi zawatil hay'atis as-salatu ma'al imam. Disunatkan bagi perempuan yang tidak mempunyai rupa dah. Tak mempunyai rupa yang cantik, yang menarik. Itu makna sunat dia semaya serta imam, berjemaah dengan imam. Apa kait dengan al-hay'ah, mana zawatil hay'ah? Karena zawatil hay'ah itu dia ada isu, maknanya jadi fitnah kepada orang laki-laki. Tapi seandainya zawatil hay'ah itu tak ada timbul fitnah, tak apa. Mana duk pergi sekali dengan tok lelaki, naik kereta sekali, naik motor sekali. Siapa dia berani nak kos nak jatuh tu, makna orang takut, orang tak pergi kepada dia. Jadi situ tak ada fitnah.
Jadi ni lah orang-orang Tino ni dia buat modal ke dia lah. Dia tak semaya cuma masjid dia kata, makna orang perempuan afdal semaya di rumah. Sedap dia kecek ni. Bapa tu, nah. Itu pun tidak tak berlaku tafsir lagi tu zawatil hay'ah ataupun tidak, nah. Lepas tu apa tu? Apa yang jadi, nah, orang perempuan tu afdal semaya. Karena takut fitnah. Tu takut fitnah gi semaya-maya duk jadi apa-apa ni orang yang ada apa-apa. Jadi gi semaya jemaah masjid takut fitnah. Duk gi kelewat di mall pasar raya tu tak jadi fitnah. Nak musim nak raya Allah bergeser ni. Tu tak jadi fitnah, mugi. Tu dia panggil tidak adil. Mana dia tak faham masalah. Dia pergi ke mall, dia pergi. Adakah itu lebih aman daripada fitnah daripada kita tempat semaya jemaah? Kalau mu kata balas tu, mu tak pergi semaya masjidnya, mall ke pasar raya tak seduk pergi juga. Dok, tahu dah ramai. Oh ya, orang ramai pergi duk pergi sombak. Kadang-kadang maknanya, kadang-kadang kita pun terpergi juga. Tapi keadaan ni lah. Mana orang tu makna lalu, nak lalu orang ni Allah. Terus maknanya, banyaklah fitnah-fitnahnya. Apatah lagi kalau kita orang yang ada agama ni, ahli agama, ahli ilmu, dia kau lagi. Jadi maksudnya, kalau orang tino kecek balas tu, supermarket pun dia tak lagi juga. Baru dia panggil adil. Kalau tidak, kita belawak. Duk belawak dia, takut jadi fitnah gap dia. Dia ingat kau buat fitnah. Bukan ni. Jadi itulah. Wazawatul hay'ah yusallina fi buyutihinna. Memanglah ibarat kita. Memanglah kita pula tak kena tahu apa hikmah dia. Alasan dia apa? Orang yang mempunyai rupa paras yang cantik, dia semaya, mereka itu sembahyang. Di dalam rumah-rumah mereka itu munfaridatin. Hal keadaan maknanya semaya sendiri-sendiri lah. Fa ini syama'na fala ba'sa. Tapi kalau pokok dia pakat pergi pun, tak masalah. Dia pakat pokok dia. Mari rumah aku, mau kahwin. Kita pakat semaya, mau kahwin. Tak ada masalah. Lepas pada itu, dia perkelah orang Tino ni. Kok semaya jemaah ni pun. Kok pihak masjid tak buat. Dia bawa lonjok. Semaya sebut. Dia duduk perkelah pokok dia. Orang Tino. Jadi, ialah mana orang yang umurnya dah agak banyak. Itu nak jadi fitnah ke mana? Malaikat kita tu duk pergi pisah buat, duk fokus topak ke berapa. Itu tak sah lah. Itu maknanya, menggolak, supalah kita kata selawat. Jadi kalau orang yang kondem selawat. Jadi dengan sebab apa? Duk selawat tak kena tajwid. Tu masalah tak kena tajwid. Masalah teknikal. Bukannya mana mungkin kena marah dia tu. Tak kira lah baca Quran tak kena tajwid. Lupa lah selawat. Tu bahagia dia tu. Orang panggil sebut tak kena tu. Salah dia. Itu perlu dibezakan. Kalau waktu sannu salatuha fil jami'i kanaziri fil 'id, dan disunatkan sembahyangnya. Tu. Makna imra'ah an-nisa ni ada masjid jami' fil jami' kanaziri seperti nazirnya al-jami' fil 'id. Maknanya pada sembahyang raya pakai pergi masjid jami'. As-sajadati mana sujud-sujud nahwar ruku'. Jadi kanazir makna sajadah, sujud itu akan seumpama rokok. Maknanya lama dia. Lama masa. Lama masa sujud tu setara mana? Itu nahwar rukuk. Seumpama rokok. Dia lama. Wahadha wa al-mu'tamad. Ini, kata panggil as-sajadat, itu nahwar rukuk, itu adalah yang mu'tamad. Wa yakhtubul imamu ba'daha. Dan berkhutbahlah oleh tu imam lepas padanya ba'da salatil kusuf khutbataini, dua khutbah ka khutbatai 'idin, seperti dua khutbah hari raya fima mara pada barang yang telah lalu, yakni dari segi rukun syarat sunat-sunatnya atau semaya raya lah.
Alhamdulillah. Lakin la yukabbiru fihima. Ialah ka khutbatai idin serupa tapi tidak bertakbir oleh khatib khutbah ni. Kusuf ini fima khutbatai kusuf ini. Limadza li'adami wurudih, kerana ketiadaan warinya takbir pada khutbah khusuf. Kalau khutbah hari raya sunat takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jadi khutbah walaupun dia kata ka saat ni, walaupun ada ka tapi lakin ada juga otak sama. Wa inna ma tusannul khutbatu lil jamaah, hanya saja disunatkan khutbah itu ialah bagi jamaah. Itu sangat mudah untuk kita faham. Ada tak kelah semaya sore nak khutbah nak baca ke siapa tak menasabah tu. Jadi disunatkan khutbah tu bagi jamaah walau musafirina, walaupun mereka itu jamaah itu ialah musafirin, orang-orang musafir. Bikhilafil munfaridi, maksudnya tak sunat baca khutbah bersalah munfarid. Wa yahussu fihi ma as-sami'ina, menyungguh-nyungguhlah oleh khatib yang membaca khutbah khusuf tadi, menyungguh-nyungguhkan fihi ma fi khutbatai khusuf as-sami'ina, para pendengar, ala fi'lil khair. Itu kandungnya dia, konten khutbahnya Gabriel banyak menyuruh supaya buat kebaikan, min taubatin, daripada bertaubat, wa sadaqatin. Dia supaya ni lah, supaya seorang itu bila dia tahu dia nak mati ataupun nak khiamat dah. Tahun 1984 masa tu kita sekolah tingkat tempat 80 ni geger riuh tahun 1986. Bahasanya musafir Quran tu dah hilang tulisan dia. Dan bukan satu, banyak. Memanglah kalau dicari kat ni. Gua tulis ada awal ni hilang ni. Jadi maksudnya bila berlaku situasi begitu, orang mula nak kembali kepada agama. Maksudnya tak nak khidmat dengan kita ni. Gitulah cara mentaliti orang berfikirnya lah gitu. Sebab tu itu dia mengambil suasana. Berlaku gerhana matahari, gerhana bulan. Nabi sebut bahasanya, maknanya gerhana matahari al-syamsu wal-qamar itu ayatani min ayatillah. Walaupun bagi nisbah kepada kita sekarang hidup di zaman moden, oleh kerana ada penjelasan menyebabkan kita rasa biasa-biasa. Dia tak boleh begitu sebenarnya. Kita kena ada cara supaya kita tak rasa biasa-biasa. Supalah berlaku tsunami 2004. Berlaku tsunami menyebabkan orang dah mula sebab ni juga. Orang mula dah nak kembali kepada agama. Itulah situasi dia. Berlaku gerhana. Tapi ada penulis surat khabar, orang mengaji agama juga. Dia kata dia huraikan dari segi saintifiknya, itu perkara yang biasa saja tsunami itu. Maknanya orang panggil lapisan kerak, dan maknanya di bawah dasar laut tanah tu makna berlapis-lapis, dia bergeseran, maka menghasilkan itu. Orang molek-molek dah nak kita pergi hurai lagi tu, orang pun reda semula. Orang mula dah orang panggil mari perasaan kita Tuhan boleh buat lagu tu. Kalau bukan maksudnya orang panggil nak berlaku kiamat ke apa pun. Tapi maksudnya supaya makna kita rasa kebesaran Allah Taala, keagungan Allah Taala tu boleh buat apa saja yang dia nak buat. Allah Taala tunjuk dah. Mana kepada kita air ombak tu tinggi lebih daripada bangunan, tinggi sama tinggi dengan bangunan, lebih tinggi daripada pokoknya. Masa itulah kita rasa hati kita mula tersentuh. Mula-mula dia tersentuh begitu, janganlah pula kita buat mahali benda-benda yang menyebabkan benda tu akan jadi hilang semula. Kita mengambil suasana lagu tu. Jadi sebuah tahun 1980 ni bila dah lama lepas tak ada gapo-gapo. Kali asas mula
Jadi orang dah mula berfikir, kita ni dunia nak kiamat dah ni. Banyak dah tunjuk pakat tunjuk. Tapi zaman tu tak ada internet lagi. Jadi kalau kita kira dari segi kejadian gerhana matahari bulan ni dia jadi nak orang mengaji falak pula. Oh biasa ya. Itu bukan soal. Soalnya Allah Taala boleh. Tak kira lah sebagaimana keterangan dulu makna matahari tu dia tak hilang cahaya dia. Semuanya boleh tu tapai depan kita. Tak nampak dah cahaya matahari. Ataupun boleh tu kerana bumi dia tu maknanya cahaya tu duk kena kepada mana tak sampai kepada bulan. Tak kira lah lagu mana. Tapi dari segi maknanya orang panggil cara kita mikir maknanya nak ayat kata seterai-terai matahari tu boleh jadi gerhana. Tu yang boleh buat. Tak kira lah dengan kesiatnya macam mana. Sebab itulah kadang-kadang dia pengetahuan kita secara menhalusi itu kadang-kadang dia boleh meningkatkan iman kita, meneguhkan. Kadang-kadang mengurangkan. Contoh dianya ketika kita beriman dengan kita tidak tahu apa sebab, apa hikmah. Contohnya haram babi. Zaman dulu kita tak tahu apa haram. Bagi kita orang beriman mudah. Orang beriman sangat-sangat mudah. Bila Allah Ta'ala mengharamkan satu perkara, makna dia mudarat. Cukup. Walaupun kita tak tahu mudaratnya macam mana. Jadi bila kita tak tahu begitu, tapi iman kita solid, mana kita kerana perintah Allah Ta'ala wajib. Tak boleh kerana Allah Ta'ala haramkan. Itu lebih mantap iman dia. Semenjak misalnya ni contoh. Tapi tidak salah kita mengkaji, kita mengetahui orang panggil hikmah. Tidak salah. Seperti contohnya puasa. Akhirnya manusia tahu, rupanya puasa baik untuk kesihatan. Jadi kita pun rajin nak puasa. Sebab apa? Sebab memandai kepada khasiat ni. 20 tahun lepas ada keluar satu buku. Bukan 20 tahun lepas. 20 lebih, dekat 30 tahun. Anak baru mengajar tahun 97. Buku sains, kaitan sains dengan semaya. Ada pensyarah universiti tempatan kita 3 orang. Dia buat kaji mana orang semaya ni. Dia kaji dari segi perkembangan otaknya. Adalah cara-cara dia tu. Jadi maksudnya bila kita semaya, bila kita rokok, IQ kita akan jadi meningkat. Bertambah. Itu kajian dia. Bila kita sujud, itu ghayah. Maknanya sampai kepada intihak sehingga orang panggil IQ seorang itu dia meningkat daripada qadar mudrikah dia. Qadar orang panggil IQ dia tu sejak orang itu tak sama. Jadi dia jadi meningkat daripada qadar yang dia dapat. Dengan sebab apa? Dengan sebab semaya. Maka orang pun dah mula. Seorang hamba Allah Ta'ala dia mula jadi rajin semaya. Sebab apa? Rupa-rupanya kita semaya ni boleh meningkatkan, mencerdaskan akal kita. Dan situ dah jadi satu masalah kepada masalah ikhlas. Namun di sana ada pandangan ikhlas paling debek dia panggil. Macam orang panggil ada sahabat menempelak Ibn Mas'ud. Mung ni Ibn Mas'ud, mung tak tinggal ke Allah, tergamuk lah mung ni. Tak tinggal ke apa sekarang ke anak mung. Aku tinggal dah. Apa dia? Surah Al-Waqi'ah. Mungkin saya berbicara tanya. Maksudnya, ada isu kan, jadi kita baca surah Al-Waqi'ah semaya dua kerana nak murah rezeki. Tidak ikhlas, ada campur tidak ikhlas juga sebab dia nak kemuliaan itu daripada Allah Ta'ala. Tapi itu juga orang panggil nak menafikan campur. Dia hakikat ikhlas juga dia menafikan campur. Kesempurnaannya adalah as-sidqu, makna benar. Jadi contohnya sebuah semaya. Jadi sekarang orang dah jadi mula rajin kerana iktimak kepada tu, khasiat dia. Padahalnya, tanpa kita mengetahui hal yang sedemikian, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Cukup dah. Mu minta tolonglah dengan semaya dan juga mana sabar, sifat sabar juga semaya. Manusia hidup dalam dunia ni tak ada orang tak ada masalah, semua ada masalah dah. Jadi kita perlu pertolongan. Itu Tuhan kata, minta tolong dengan sabar, minta tolong dengan semaya. Semaya. Yalah semaya juga, suruh untuk lembah semaya hajat. Kita sikit tak.
Jadi maksudnya ialah minta tolong dengan semaya. Karena semaya ni kita berapak dengan Tuhan. Kita pergi berapak, duk stepek dengan Tuhan. Soalan lagi. Jadi itu adalah cara untuk meraih perhatian, meraih pertolongan daripada Allah Ta'ala. Kita buat benda hak Tuhan pandai redha, maknanya sudah tentulah. Jadi wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita kaitkan dengan kajian insyarah sana dan dia tulis buku, cuma buku sampai sekarang begitu. Cuma masa tu masa dia duk promosi, makna masa tu dah kesedaran kitanya tentang buku tu, kewujudan buku tu. Kita tak ada duk cari Jadi baik, minta tolong dengan semaya. Macam mana? Tidakkah masa kita menghadapi masalah, kita menghadapi masalah kebuntuan untuk menyelesaikan, tidakkah kita nak IQ kita tu kena ada tambah IQ ziyadah? Tidakkah begitu? Maka semaya tu boleh menambahkan IQ kita. Jadi orang yang beriman tanpa dia tahu begitu kenyataannya, dah Tuhan kata minta tolong dengan sabar dengan semaya. Itulah jalan penyelesaiannya. Tapi kita tidak. Sebab itulah kadang-kadang mengetahui secara tafsili mendalami itu tak kena cara. Kalau kena cara kok dia ke maksudnya macam kita kata para doktorat duk belah tubuh orang menemui Allah cara Allah maknanya semakin kagum dia Allah Tuhan buat maknanya sempurnanya kejadian tu. Semakin maknanya menambah kuatkan lagi orang panggil iman dia. Itu bergantung tu nak ayat kata. Jadi begitulah. Mana nak ayat ambil kesempatan berlaku gerhana matahari, gerhana bulan supaya kita khabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada masa tu sesuainya gap dia. Mana anjurkan orang supaya bertaubat kepada Allah Taala, sedekah banyak-banyak. Yalah gitulah kan ada orang-orang yang mengaku nabi, orang-orang yang mengambil kesempatan daripada mentaliti masyarakat nak macam orang India kita kata mentaliti dia gitu. Tandah boleh buat bubuh kalung ni bila berlaku benda kepelekan ni dia duk pakai semua puja tu orang India lah gitu mentaliti dia. Motor pun ada, bila dia kata keramak ni pelik-pelik. Memanglah ada lah tu buat pada satu karun ni jadi pelik, jatuh ke pelik Tapi oleh kerana dia tidak ada suatu akidah yang mantap jadi dia mudah begitulah. Semua perkara ni maknanya boleh jadi dia angkat, dia nobatkan jadi maknanya ketika ada orang yang mengambil kesempatan membodoh-bodohkan manusia nak khemat dia, nak khemat. Jadi orang percaya kepada dia sebab dia boleh buat benda-benda yang luar biasa. Dajjal lah tu. Dajjal bukan hok mata satu. Maknanya lalu dia kata khemat nak dekat dah, pakak sedekah lah kau Mari makna harta-harta kamu mari berikan kepada saya boleh. Mana simpan untuk kamu untuk macam-macam lah ada orang pun pakak wila jadinya bodoh akhirnya tak berlaku-laku pun sebagaimana yang nyatakan tu. Jadi makna kita ni dalam agama kita tahu jelas gerhana matahari siapa dia yang buat begitu ambillah kesempatan begitu untuk kita maknanya banyak bertobat banyak mana Tuhan tu makna tercurah-curah matahari boleh jadi gerhana matahari itu itu untuk kita Lepas tu maksudnya bukan maksudnya lepas ni boleh jadi nak kiamat dah. Bukan. Kiamat pun kita tahu dah kita ni akhir zaman. Tu. Jadi itulah disunatkan kepada orang perempuan makna wahadha wa al-mu'tamad. Khutbatay ka khutbatay idin fima mar. Wa innama tusannu al-khutbatu lil jamaah. Hanya saja disunatkan berkhutbah bagi jamaah walau musafirina sekalipun musafir. Jamaah tu musafir bi khilafil munfaridi. Seorang diri tak sunatlah. Wa yahutsu fi ma as-sami'ina ala fi'lil khair dan khatibnya menyungguh-nyungguhkan pada keduanya. Tu. Mana fi ma pada dua khutbah ni akal orang-orang mendengar di atas mengerjakan khair jawab dia min taubatin wa sadaqatin wa itqin memerdekakan hamba sampai dulu memerdekakan hamba tu satu amalan yang sangat hebat bayangkanlah melepaskan seorang hamba tu
hamba ikut suruh. Cuma tak suruh basuh berok je. Tu lah. Kerana orang panggil tu tak munasabah lah. Jadi kalau tak ada hamba ni susah lah. Rutin hariannya ni. Boleh suruh. Kita anak-anak dapat anak boleh suruh dah. Oh suka dah. Tapi dia besar sikit mula dia payuh dia lah. Lil amri bidzalika, kerana ada perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian itu khutbah sana. Fil Bukhari wa ghairi, dalam kitab Sahih Bukhari dan juga lainnya. Wa yusannu al-ghuslu li salatil khusuf. Disunatkan mandi kerana nak semaya khusus. Mandi dulu. Mandi sunat. Wa amat tanzifu bi halqi sya'r. Adapun membersihkan tubuh badan dengan mencukurkan rambut, wa qalmil zufr, dan mengerak kuku, itu fala yusannu laha. Maknanya tidak serupa hari Jumaat. Takut kita pergi pahal gitulah. Kayak kita ni kadang-kadang suka mengkias. Walaupun kita tak ngaji di kias sekalipun, tapi suka mengkias. Jadi, serupa. Kayak dia kata tadi, serupa dengan gaya. Serupa tu pada suatu bahagian. Jadi makna tak sunat. Tanzif dengan bercukur rambut ataupun kerak kuku, fala yusannu laha, maka tak sunatkan baginya. Bagi al-mazkurah saat ni. Kama sarah habis, sebagaimana telah mentasrih dengannya dengan kata ma tu saat ni ada musunniyah ba'du fuqaha al-yamani, oleh ulama-ulama fiqh Yaman. Fa innahu bakpo tu dia jadi tidak sunat. Fa innahu at-tanzif bi halqi sya'r wa qalmi zul, itu yudayyiqul waqta, menyempitkan waktu. Dah moga berlakunya gerhana matahari tu. Tu jadi kalau kita ada air nak kerak kuku dulu nak jadi menyempitkan waktu berlaku gerhana matahari lah, dia berterusan berlaku. Itu illah dia. Wa yadhharu annahu yakhruju min thiyabin, dan zahirlah bahawasanya seorang yang nak semaya sani dia keluar dengan thiyab bizlatin, dengan pakaian yang hina, pakaian buruk yang bersih lah. Pakaian tidak pakaian kemegoh lah. Sebagaimana kita nak pergi semaya gayo, nak semaya Jumaat tidak. Tapi pakaian bersih, bukan pakaian kemegoh. Sebab dia suasana tu dia lain. Gayo tak apalah, hari pagi hari bergembira, membesarkan Allah Ta'ala. Jadi zahirnya dia keluar pada pakaian bizlah kiasan alal istisqa. Kerana kias di atas semaya istisqa tu matubik dengan pakaian yang lekeh-lekeh, yang qadi, yang debek. Li'annahu allaiku bil hal. Kerana bahasanya al-mazkur demikian itu. Yani mana khurujuhu fi siyab bizlah itu ialah yang layak bil hal, dengan keadaan, dengan suasana. Jadi kita nak gimana pun biar wis munasabah dengan suasana. Itu aja. Yang hidup pelik pelik tempat-tempat nak bersuka, kena pakai pakaian suka pakai suka yang sesuai lah dengan syariat. Walam aram man ta'arradalah. Saya tak jumpa, tak nampak mereka yang ta'arud, yang membentangkan baginya. Tak ada bicara tentang tapi mana tubik semaya khusus tu pakai pakaian buruk-buruk, tak ada. Tapi mana pada pandangan saya maknanya sunat yang begitu apa? Karena itu yang munasabah. Wa min adrakal imam fi ruku'il awwala min ar-rak'atil ula aw ats-tsaniyati. Siapa dia dengan akiatu imam pada rakaat yang pertama, dia ada 2 rakaat. Dia ni masbuk ni. Siapa dia dengan tu imam pada rakaat yang pertama, daripada rakaat yang pertama ataupun daripada rakaat yang kedua, adrakar raka'ata, mendapatlah rakaat. Maknanya kalau dia dapat tu imam pada rukuk yang kedua, tak dapat rakaat. Tu dia. Hak yang dia kiranya hak mula-mula. Tu. Kama fi sa'iri salawat, sebagaimana pada hak tinggal lagi daripada semaya-semaya. Au adrakahu fi ruku'itanin, ataupun dia dapat pada akan imam fi ruku'in tsani, pada rukuk yang kedua, au fi qiyamin tsani min ayyi raka'atin, mana pada daripada mana-mana rakaat, fala yudriku syai'an minha, tak mendapat sesuatu pun daripadanya.
Maksudnya daripada makna perbuatan mana dia mendapat pada rokok yang kedua tu. Jadi tak dapat rakaat dia lah. Ini mana kalau dia ikut imam, dia kena ikut imam. Li'anna al-asla, dia tak mendapat sesuatu pun tu maksudnya daripada rakaat lah. Li'anna al-asla huwa ruku'ul awal, kerana asalnya ialah rokok yang pertama. Wa qiyamu dan qiyamul awal. Itulah asalnya. Yang kedua tu ialah bukan asal tu tambah. Wa ruku'u tani wa qiyamuhu fi hukmi tabi'. Qiyam yang kedua, rokok yang kedua, dan wa qiyamuh habis. Wa ruku'u tani wa qiyamuh. Rokok yang kedua dan qiyam yang kedua tu fi hukmi tabi'. Pada hukum tabi'. Hukum dia tabi'. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-israru fil kusufi wal jahru fil kusuf. Al-kusuf li syamsi. Mula-mula tubik tajuk. Wal khusuf lil qamar. Membaca secara perlahan pada sembahyang kusuf gerhana matahari. Itu dah nampak dah apa ni. Wal jahru fil khusuf. Dia baca jahar pada gerhana bulan. Kerana gerhana bulan berlaku malam. Gerhana matahari berlaku siang hari. Gerhana bulan berlaku pada bulan purnama. Gerhana matahari berlaku pada akhir bulan. Akhir bulan Islam ni lah. Wa yusirru fi kusufi syamsi. Membaca secara sir perlahan pada kusufi syamsi. Wa yajharu. Baca derah fi kusufil qamar. Itu asas dia. Wa yusiru fi qiraati kusufi syamsi li'annaha nahariyatun. Membaca sir pada bacaan kusufi syamsi kerana kusuf syamsi itu ialah nahariyatun. Ialah semaya hok bangsa siang hari. Wa yajharu fi qiraati kusufil qamar. Dan makna membaca secara jahar sehingga dengar kepada orang lain. Itu pada semaya khusufil qamar, gerhana bulan. Li'annaha, kerana khusuf al-qamar ini salatul lailin, ialah semaya malam. Jadi kaedah hok dasarnya kalau semaya malam baca dia, semaya siang hari baca qoho. Malaikat mastusnia, malaikat barang yang diistisna. Li'annaha salatul lail aw mulhaqatun biha, ataupun diilhaq, mana dikiaskan dengannya dengan salatul lail. Wa huwa ijma'un, kata semaya gerhana matahari bulan ni itu makna baca jahar ialah ijma' ulama. Walau ijtama' alaihi salatani, kalau berhimpun di atas seorang dua semaya, fa aktsaru, maka lebih banyak daripada dua semaya. Nak macam mana? Walam ya'man al-fawata, tidak aman daripada luput. Mana-mana orang panggil semaya sat ni. Kalau wak A luput B, wak B luput A. Qaddamal akhwafa fawatan. Dahulukan yang terlebih takut kepada jadi luput. Hak mana? Jadi hak tu dulu. Summal akada, kemudian yang paling ta'akud, yang paling mantap, yang paling kuat. Fa'ala hadha, maka fa'in jaroina ala hadha. Kalau kita berlaku di atas ini, maknanya lawish tama alaih kusufun. Di atas ini kata ijtima' alaih salatani fa'aksar itu. Jadi, fa'ala hadha lawish tama alaih kusufun wa jum'atun aw fardun. Berhimpun di atas seorang itu semaya gerhana matahari. Dia semaya Jumaat atau fardu yang lain daripada Jumaat. Ghairu Jumaat. Qaddamal fardal Jumaat atau ghairuha. Dahulu ke fardu Jumaat dulu dan semaya hak lain daripada Jumaat, mana seperti Zuhur kau. Li'anna fi'lahu muhattam, kerana perbuatan dia al-mazkur minal Jumaati wa ghairiha tu muhattamun, makna wajib. Bagi wajib. Jadi buat wajib dulu. Kalau habis masa ni tak apalah. Fakana ahamma, dan adalah
maknanya al-fardu itu ialah terlebih penting. Ini bahagian susunan ni pun dia kena reti juga. Orang awam tu dia ikut sindir aja. Ahamma, mana hadza ini kata takdimul akhwaf. Kata lagi tu ialah in khifafautuhu lidhiqi waqtih. Jika takut luputnya kerana sempit waktu. Fafil Jumaati yakhtubu laha, dan semaya pada semaya Jumaat. Ni yakhtubu laha, membaca khutbah dulu baginya bagi Jumaat. Summa yusalliha, kemudian ada semaya Jumaat. Sumal kusufa imbakia, dan dia barulah semaya kusuf jika ada lagi kusuf tu. Summa yakhtubu lahu, dan kemudian dia baca khutbah pula baginya. Yakhtubu lahu, bagi orang panggil saat ni wa fi ghairil Jum'ah, ada lain daripada semaya Jumaat, yusalli al-fardu, semaya fardu dulu. Summa yaf'alu bil kusufi mamar, kan barulah dia perlakukan dengan khusus akbar yang telah lalu. Fa illam yakhaf fautal fardi, maka kalau dia tidak bimbang, tidak takut luputnya semaya fardu, qaddamal kusufa, mendahulukan akal kusuf juga, li ta'arrudiha lil fawat, walaupun tidak takut luput tapi terdedah semaya fardu saat itu bagi fawat, maka dahulukan dengan kusuf juga. Mana li ta'arrudiha lil fawat bil injila, jadi cuaca-cuaca dah. Wa yukhaffifuha kama fil majmu', dan takfif akan dia semaya saat ni. Semaya biasa saat ni tu sebagaimana dalam kitab majmu'. Semaya ngah ringkahlah makna takfif. Fa yaqra'u fi kulli qiyamin al-Fatihah. Tiap-tiap qiyam dia kena baca al-Fatihah lah, samalah semaya lain. Wa suratil ikhlas, dan wa nahwa suratin, dan akhir seumpama surah. Contoh dia nya al-ikhlasi, baca surah ikhlas, kama nassa alaih fil sebagaimana menaskan di atasnya mana pada summa yakhtubu lil Jumaati, sudah salihah tu dia khutbah bagi Jumaat pula fi suratiha, pada surah khutbah Jumaat, mu'taridhan lil kusuf, mana hal keadaan mu'taridhan, membentangkan bagi khusuf, maksudnya ni cara bab khusuf. Wala yasihu an yaqsidahu ma'aha lil khutbati, tidak sah bahawa qasaklah akan dia ma'aha, sertanya sertanya lil khutbah, jadi tidak sah bahawa dia tu berkhutbah, kan dia khutbah sertanya lil khutbah, mana bagi khutbah, la'annahu tasyrikun baina fardin wa naflin maksudin, kerana ia mentasyrikkan di antara fardu dengan sunat yang dimaksudkan. Sunat yang ada maksud, ada ghair maksud. Jadi kalau sunat yang dimaksudkan itu dia power jugalah. Wa huwa mumtani, jadi tasyrik baina fardin wa naflin itu, naflin maksudin itu hukumnya adalah mumtani, terteguh. Summa yusalli, ni takdim dia. Kemudian semayalah al-jumu'ata, akan semaya fardu Jumaat, wala yahtaju ila arba'i khutabin, tidak berhajat kepada 4 khutbah, dua. Ada mana buat suku jamaah ada yantazirunaha, jadi wa illa takdir walakin mahala takrimiha, akan tetapi tepat duk jadi mendahulukan jenazah saat itu idza hadarat, apabila jenazah tu hadir tu, nak cepat, nak segera apa biar dia ada dulu, tak ada nak semaya mana. Idza hadarat wa hadaral waliyu, hadir dah juga tu wali kepada mayit sana hadir juga wa illa, jika tidak, mana tidak hadir, itu afradal imamu jama'atan, jadi menunggalkan oleh imam akan jamaah
yantazirunaha. Maknanya menunggulah jamaah itu akan jamaah, makna sembahyang Jumaat. Washtaghala ma'al bakin, dan untuk imamnya sibuk dengan hak tinggal lagi bi ghaira, dengan lain daripada Jumaat. Tu. Wal idu ma'al kusufi kal fardi ma'ah. Semaya raya dengan semaya gerhana matahari supaya fardu sertanya serta id, semaya id. Li'anna al-'ida afdalu minhu, kerana semaya id, semaya raya lebih afdal daripada semaya kusuf ni. Lakin yajuzu an yaqsidahuma, tetapi harus boleh bahawa mengkosakkan keduanya. Maknanya mengosakkan keduanya ma'an sekali bil khutbah ini, dengan dua khutbah. Boleh. Li'annahuma sunnatani, kerana kedua-dua tu sama-sama sunnah berlaku. Wal qasdu minhuma wahidun, qasak daripada keduanya ialah ya, iaitulah ma'annahuma tabi'ani lil maksud, serta bahawasanya keduanya mengikuti bagi maksud. Jadi fala yadurru baik niyatuhuma bi khilafi salah, maka janganlah memudaratkan, jangan mudarat oleh niat mereka berdua bersalah dengan semaya. Qala tatimmatun, hadhihi tatimmah. Tatimmah kepada tajuk ini kesempurnaan. Kesempurnaan pada tajuk ini yusannu li kulli ahadin, disunatkan bagi tiap-tiap seorang an yatadarra'a bid-du'a wa nawih inda zalazili, bila berlaku zalazil, kegoncangan, maknanya apa, gempa bumi ke, tak kira lah sikit banyak, dan seumpama zalazil. Jadi sunat kepada dia, mana yatadarra'a, merendahkan dirinya. Kasawa'iqi, seperti mana seperti orang panggil nahwiha tu, atau kepada itu kasawa'iq, seperti petir kilat menyambar. Kilat menyambar makna petir. Warih syadid, dan ada angin yang sangat kuat. Wal khasfi, dan juga gerhana. Gerhana boleh. Jadi wa an yusalliya fi baitihi munfaridan, dan bahawa dianya sedekah dianya duduk semaya di rumah dia dah munfarid. Kama kalau Ibnul Muqri di ala yakuna ghafilan, supaya tidak adalah dia tu ghafil, orang yang lalai. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza asafatir rih, apabila asafat ni mana syadid, bersangat oleh angin betul man kuat sangat. Qala, bersabda Nabi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Doa dia ni. Ya Allah, sesungguhnya aku minta akan Engkau akan khairaha, akan sebaik-baik permintaan, wa khaira ma fiha, dan sebaik-baik barang yang ada padanya, wa khaira ma ursilat bih, dan sebaik-baik perkara yang diutuskan dengan sebabnya. Wa a'udzubika minasyarriha, ada lagi baca dia ni. Wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilta bih. Allahumma ja'alha riyahan. Riyahan ni maksudnya ialah rahmatan. Ya Allah, jadikanlah hujan itu sebagai riyahan, rahmah. Wala taj'aluha rihan. Sani riyahan, ani rihan, rih. Itu maknanya bang busuk. Jangan engkau jadikan makna-makna. Jadi makna bang busuk. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala habih. Faslun fi salatil istisqa. Habilah semaya mana gerhana matahari dan juga bulan.
Faslun fi salatil istisqa. Pada menyatakan semaya istisqa. Faslun wa salatul istisqa'i masnunatun disunatkan akan dia. Fa ya'muruhum al-imamu bitaubah. Menyuruh oleh iman akan mereka itu manusia dengan bertaubat. Wa sadaqati, bersedekah, wal khuruji minal mazalimi lil ibad. Keluar daripada kezaliman-kezaliman. Kita buat zalim bagi manusia. Wa musalahatil ada, dan bersuluh dengan musuh. Wa siyamin salasati ayam. Jadi puasa dia kalau kita nak comel ialah 3 hari. Summa yakhruju bihim fil buyutir rabi'. Kemudian dia keluarlah. Mana dengan mereka itu manasabah pada hari yang keempat. Fi siyabi bizlatin, pada pakaian yang hino. Wa sadaqatin, dan bizlatin. Wastikanatin, istikanah, wa tadarru'in wa khushu'in. Itu semua dia panggil rupa kehambaan lah. Dan dengan serendah-rendahnya, khosyuk-khosyuknya. Huwa lughatun talabus suqya. Huwa al-istisqa ni. Apa dia al-istisqa? Al-istisqa ni pada bahasa. Pada bahasanya ialah talabul suqya. Minta tulu tuwe. Tulu tuwe air. Cuhai kepada ladang dia. Itu asal dia, mana dalil. Wa syarton, dan pada syarat talabu suqya, minta. Jadi kalau ni talabu suqya, minta apa nama, menuankan air akan hamba-hamba. Akan minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Indah hajatihim, ketika berhajat mereka itu. Ilaha kepada al-ma'. Kemudian al-aslu fi salatil istisqa. Mana dalil dia? Mana dalil kata boleh kita sembahyang salatil istisqa? Wal aslu fi dzalika qabla al-ijma'. Bermula asal pada demikian itu sebelum daripada ijma' ulama. Littiba', kerana mengikut. Al-ittiba'u, kerana ialah mengikut. Man atiba' itu rawahu, meriwayatkan atiba' itu asy-syaikhani, dua syekh Bukhari Muslim. Wa yusta'nasu lidzalika liqaul bi qaulihi ta'ala fa idza istasqa Musa liqaumihi. Mana wa yusta'nasu dibuat jinuk dulu. Lidzalika bagi demikian itulah maknanya. Dia buat nak cukup apa tu, buat lunak, jangan jadi liar hati. Sebab apa? Kerana firman Allah Taala, wa idza istasqa Musa liqaumihi. Ketika menuntut Tuhan, mana Nabi Musa bagi kaum-kaumnya. Jadi wa yusta'nasu. Dalam itu dia kata wa yusta'nasu, lam yakul wa yustadallu. Maksudnya kita, dia tak kata wa yustadallu. Dia tak kata begitu. Wa yustadallu apa nama lidzalika. Jadi karena dalil wa istasqa Musa liqaumihi. Jadi wa salatul istisqa masnunatun. Semaya solat istisqa tu ialah sunat muakkadatun, yang mana takkid, muakkad. 5 marrah, kerana illah yang telah lalu. Wa innama lam yatajib. Patut apa dia tak wajib? Dia khabarin, kerana ada khabar. Hal alayya ghairuha. Adakah di atas saya yang lain daripada 5 waktu tu fardu? Nabi kata tak ada. Banyak tu ya. Jadi hadis tu dia kena lampir semua. Supaya hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, itu dia banyak. Dilampir dengan nas-nas yang lain. Wa inna ma lam tajid li khabari hal alayya ghairuha. Qala al-istisqa'u salasatu anwa'. Istisqa ni dia ada 3 nau'. Yang pertama wa yang qasimu ayil istisqa'u ila salasati anwa', kepada 3 nau'. Adana hok paling kurangnya yakunu biddu'a mutlaqan, sebab
Apa paling tidaknya ialah doa. Kerana ni mana kita tak boleh nak menafikan kata. Nak bisa kita kata kita buat kebaikan kepada seseorang itu. Adakah ada satu pekerjaan yang kita boleh menafikan, makna kita tak wajib. Jadi bagi suami maknanya dia boleh bercara sekiranya tidak menjejaskan. Jadi wa ausatuha yakunu bidu'a khalfas salawat. Hok pertengah sani hok paling kena paling itu. Yang keduanya ausatuha pertengahannya adalah dengan doa di belakang semaya. Fardiha hok fardu kau semaya sani kama ifishar seperti fi ada mana syarhil muslim, syarah kitab muslim. Wanako wanakliha kama fil bayan wanafliha wanafliha dan sunatnya kama fil bayan kama fil syarih muslim sat ni khalfa salawatil fardi dan padanya pada mana kama fil mana padanya pada mana fil makna sunatnya sunat fi nafliha pada hak sunatnya sat ni kita sunat kama fil bayan itu sebagaimana dalam kitab al-bayan lah. Wa fi khutbatil jumu'ah pada khutbah sembahyang Jumaat wa nabi zalika dan seumpama demikian itu makna lagi itulah juga wal afdalu mana kias-kias kepada tadi wal afdalu ay yakun nabi salati wal khutbati dan yang afdalnya bahawa adalah dengan semaya dan juga dengan khutbah wayati bayanuma dan lagi akan datanglah keterangan keduanya wala farqa fi zalika tidak ada beza pada demikian itu bainal mukim di antara orang yang bermukim walau biqar yatin sekalipun dengan cara undi antara undi au bariatin dan lembah wal musafir jumpa cari wal musafir jadi tidak ada beza pada demikian itu tidak ada beza pada demikian itu di antara mukim wal musafir sama aja tu baca khutbah bainal mukim walau bi qaryatin ataupun bariatin daratan wal musafiri dan juga antara musafir walau safar qasrin sekalipun safar qasar walau safar qasrin sekalipun safar qasar safar qasar tu mana safar yang boleh qasar semaya kalau safar qasirin itu tak boleh qasrin listiwa'il kulli fil hajati kerana bersamaan tiap-tiap orang itu fil hajati pada hajat qala wa innama tusalla li hajatin minan qita'il ma hanya sahaja disemayakan akan dia lihajatin kerana suatu hajat dia minang kita ilma terputus air au qillatih ataupun sedikit air bihaisu la yakfi sekira-kira tidak mencukupi au mulu hati ataupun pahit lepas ada air jadi pahit air air laut walistizadatin biha nafun dan kerana menuntut tambah dengannya nafun ada manfaat biar dengannya ni hajat itu mana ada manfaat kalau tak ada manfaat sebab sani juga tak boleh ini boleh ma la yu'taju ilaih selama barang yang tidak diberhajatkan kepadanya wala nafa'a fi zalikal waqti maka tidak ada manfaat dengannya tu masalah itu fi zalikal waqti wa syamila ma dzukira dan melengkapilah akal barang yang telah disebut
malawin qata'a ta'ifatin. Kalau terputuslah seorang itu daripada ta'ifah, satu kumpulan minal muslimin, wahtajat ilaih, dan ianya berhajat kepada air, fayusannu li ghairihim, disunatkan bagi orang lain muslimat tu, aidan an yastasqu, bahawa dia semaya sunat istisqa juga. Lahum an yastafqu lahum, bagi mereka itu. Lahum bagi mereka, wa yas'alu asyadata an-nafi'a li anfusihim. Boleh dia minta ziyadah, nak buat lebih yang bermanfaat bagi diri-diri mereka itu, boleh. Wa tukarraru salatu, ditetapkan akan semaya ma'al khutbah ini serta dengan dua, pada semaya Jumaat, dua khutbah, hatta yusqau, sehinggalah dia beri minum akan mereka itu. Fa'in safur wa'in suku, fa'in suku, dia tubik pelik-pelik lah ni. Maka jika dituan akan mereka itu, dicurah ni, suku makna dituai, faba qablaha, sebelum daripadanya, sebelum daripadanya ni, semaya ni solat. Kalau dia beri minum sebelum daripada semaya, ijtaba'u, berhimpunlah mereka tu lisyukrin wa du'ain, kerana bersyukur dan juga berdoa, wasallau, dan semaya mereka itu, wa khataba, dan berkhutbah lahumul imamu syukran lillah, berkhutbah oleh tu imam kerana bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala, wa talaban lil mazid, dan minta dengan Allah taala supaya lebih lagi. Qala ta'ala in syakartum la azidannakum. Wa idza aradu al-khuruja lis-salah, apabila menghendaki oleh mereka itu keluar bagi semaya, faya'muruhum al-imamu, tu imam, dia kena suruh mereka itu, al-a'zamu, terlebih agung, au naibuh, paling akhirnya, qabla al-khuruji ilaiha, sebelum tubik keluar kepadanya. Bit taubah. Jadi wa idza aradu al-khuruja lis-salati, itu faya'muruhum, dan itulah yang terlebih agung. Jadi bit taubah, dia kata sini dengan taubah. Yang taubah min jami'il ma'asi, daripada semua maksiat-maksiat dia buat, al-fi'liyati, yang pesen berbuat, wal qauliyati, pesen kata, al-muta'alliqati bi huquqillahi ta'ala, yang berkait dengan hak Allah Ta'ala, bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya, syarat-syarat huquqillahi ta'ala, as-salasah, yang tiga tu. Wahya an-nadmu, ni syarat taubat, cerita taubat, bela-bela ni. Makna nombor satu sekali dia ada tiga. Nyesa an-nadmu taubatum, Nabi kata. Yang kedua, wal azmu ala alla ya'udah, mesti berazam tidak mau klik kembali melakukannya. Dan yang ketiganya ialah yang ketiga ni, wabil iktsari fi min as-sadaqah alal wal azmu ala alla ya'udah. Itu makna tiga ni. Kemudian wabil iktsari min as-sadaqah, dengan memperbanyakkan sedekah, alal mahawish, di atas tempat-tempat hajat manusia, tempat manusia yang paling berhajat. Wa bitabati min huquqil adamiyyin, dan juga bertaubat daripada hak-hak anak Adam, yang mana kena kok mana pun kena minta halal daripada anak Adam. Tu. Wahya bertaubat sana itu al-mubadaratu ilal khuruj. Itulah. Kita beradu pada kata wa bitaubati min huquqil adami. Ila akhir. Allah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.